ada mak ayah, kena utama dulu mak ayah mu. Pertama lelaki, bila mu bergelar anak, tanggungjawab mu mak ayah jangan lupa. Anak sangat benda gini angah jumpa. Ayah kemarin duk cerita, anak kerja luar, kerja gini, bapak kereta, rumah banglo, balik 3-4 tahun sekali. Cui! Memang kita cukup-cukup nak marah benda gitu. Mu walaupun mu berbini sekalipun, mu nikah, mu dah ada isteri sekalipun, tanggungjawab mu ni orang lelaki lebih pada mak ayah lagi. Aku ni nikah sekalipun, aku tak akan abai tanggungjawab aku mak ayah aku. Ini aku akan dengar benda aku royak. Tu orang lelaki nak royak kamu. Sebab kita kena ingat, bila kita ada anak lagi, kita akan jadi mak ayah. Aku takut benda tu akan terjadi pada kita pula. Kita jauh, na'udzubillah min zalik. Ni dok, time nak balik dah lah 3, 4, 5, 6 tahun sekali. Kena mak ayah ada harta, duk cakap abad harta lah. Harta ni nak beri siapa ya, siapa dia. Mak ayahmu masih hidup lagi. Angah tak ada kata siapa-siapa, benda ni umur. Sebab banyak dah Angah jumpa. Sebab Angah berkawan dengan orang perikat yang berumur. Jadi macam-macam ragam dah kita jumpa. Dari segi anak-anak lah, perangai anak-anak ni. Ringkihmu kekurangan dari segi kewangan sekalipun. Kalau mu kerja luar, nak balik mak ayahmu jangan sekalipun. Kalau mu fikir benda tu habis duit, mu duduk denu pun habis duit. Mu ni fikir gitu. Mu jawab mak ayah tu dah sangat utama bagi Angah. Baik.